Okey, macam inilah Mak. Bagi aku keterangan daripada Kementerian Pengangkutan berkenaan dengan apa yang baru berlaku dekat Betul Bukit Kajang ni ada beberapa mixed feelings lah, okey. Pertama sekali bagi aku apa yang dinyatakan berkenaan dengan kecuaian pemandu lori ini merupakan satu perkara yang memang sangat-sangat bagus sebab ia menyentuh pelbagai perkara berkenaan dengan bagaimana siasatan polis berlaku, dia telah kena tangkap, dia sedang disiasat, ada rekod lampau sebelum ni, dan ada kegagalan pada brek dan bermacam-macam lagi. Cuma the second part of the video dia menyentuh banyak sangat isu berkenaan dengan kasih lah bagi aku sebab penyumbang utama kepada kemalangan ngeri ni yang akhirnya menyebabkan kematian kepada seorang kanak-kanak adalah akibat daripada kecuaian pemandu lori tersebut. Bukan sebab mak bapak ni tak pasangkan kasih dengan cara yang betul kepada anak ini, okey? Maybe kau boleh cakap bahawasanya penyumbang kedua kepada kematian anak ini adalah kerana ibu bapa ni tak bakal anak dia dengan betul dan akibat daripada impak pelanggaran tu anak dia telah meninggal dunia. Tetapi isu yang paling besar dalam kes ini adalah berkenaan dengan cara pemanduan pemandu lori tu. Sebab apa? Sebab bila kita tengok balik fakta tentang apa yang telah berlaku, bukan saja terdapat kegagalan pada brek, tapi bila dia tahu ada kegagalan pada brek, dia tak boleh nak tekan brek lagi, dia pergi keluar daripada kenderaan ni. Dan bila kau tengok balik tentang apa tindakan yang Lahanat ni buat dan tengok balik dalam modul teknik pemanduan yang selamat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan juga pihak JPJ, kau boleh tengok bahawasanya memang ada tajuk spesifik yang mengawasi isu berkenaan sekiranya kenderaan kau gagal berfungsi, antaranya adalah berkenaan dengan kegagalan brek, bagaimana sebenarnya kau sebagai pemandu patut react dalam situasi tersebut. So antara recommendation yang ada dalam modul ni antaranya adalah untuk melepaskan pedal minyak kau pelan-pelan, okey? Nombor dua, untuk letakkan gear kau pada gear yang rendah dan kemudian tarik handbrake kau, dan sekiranya tak menjadi juga, sekiranya kau perlu terbabas, kau perlu cari tempat yang selamat untuk kau memberhentikan kenderaan kau supaya kau tak mengundang kecelakaan kepada orang lain. Benda ni semua ada dalam modul yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan sendiri, okey? Memang benda ni boleh dibaca, memang boleh di-download pun kat mana-mana website, okey? So bila ada pemandu lori yang react dengan cara yang berbeza seperti yang telah di-showkan dalam modul, ini menimbulkan tanda tanya, macam mana si Lahanat ni boleh dapat lesen in the first place kalau ilmu basic berkenaan bagaimana nak uruskan kenderaan dalam keadaan emergency pun dia tak lepas lagi. Ini juga menimbulkan persoalan berkenaan sama ada modul yang telah diajarkan kepada pemandu-pemandu ni pada awal mereka mengambil lesen ni masih relevan setelah 7, 8, 9, 10 tahun setelah mereka mendapat lesen. Adakah perlu kita mengenakan satu lagi modul kepada orang-orang yang ingin renew lesen-lesen kenderaan berat ni setiap tahun supaya mereka refresh course berkenaan dengan pemanduan selamat, berkenaan dengan macam mana cara pemandu yang selamat ketika mereka berada dalam kecemasan, contohnya berada dalam keadaan di mana brek dia gagal berfungsi. Aku rasa press conference tu patut fokus isu-isu ini untuk memberi pesananlah kepada pemandu-pemandu kenderaan berat di luar sana yang lain supaya mereka perlu cakna tentang macam mana nak memandu dengan selamat apabila mereka berada dalam keadaan brek mereka gagal berfungsi, okey? Sorry to say press conference tu was not a very good press conference. Mungkin perlu ada press conference yang kedua yang berikan pendapat berkenaan dengan cara pemanduan, berkenaan dengan apa sebenarnya kementerian boleh buat untuk elak